Artinya dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu, yakni perbuatan kamu akan dia. Dan firman-Nya lagi, firman Allah Ta'ala lagi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Artinya dan tiada menghendaki oleh kamu, وَمَا تَشَاءُونَ, tidaklah kamu menghendakinya akan sesuatu, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah. Kehendak, keinginan ni, kita ada kehendak, kita ada keinginan, Allah Ta'ala juga ada keinginan. Keluar daripada sifat iradah Allah semenjak azali. Allah berkehendak kepada kita ni semenjak azali lagi, semenjak qadim lagi. Kan? Kita berkehendak, kalau adik-adik ni berkehendak nak masuk universiti, Allah Ta'ala pun berkehendak juga. Semenjak azali lagi, kalau Allah Ta'ala berkehendak, keinginan Allah Ta'ala taksis semenjak azali ni, bahawa si fulan yang akan masuk Universiti Malaya, maka tiba masanya, waktunya, harinya, maka dia akan masuk Universiti Malaya. Jadi bila kehendak seseorang itu selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut melalui lidah Nabi SAW, Anta turidu wa ana urid. Kamu mahukan sesuatu, aku pun mahukan sesuatu. Tapi kalau kamu di dalam menunaikan, di dalam menyempurnakan kehendak kamu, kamu korbankan, kamu buat segala perintah aku, maka kehendak kamu akan sama dengan kehendak aku. Mafhumnya, maknanya kalaulah kamu tunai perintah Allah, maka apa sahaja kehendak kamu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalaulah kamu dalam menyempurnakan kehendak kamu, kamu melanggar perintah Allah, kamu melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, mafhumnya Allah Taala kata, tidaklah terjadi melainkan kehendak aku. Dan bukan itu saja, aku akan letihkan kamu dalam kehendak kamu siang malam. Kita dalam kehendak kita nak jadi kaya, nak rumah besar, nak aset banyak, kita langgar perintah Allah, kita abaikan sembahyang jemaah, kita abaikan raya muhram, mata kita tak jaga, kita langgar segala perintah Allah dalam pada nak menyempurnakan kehendak kita, tetapi kehendak kita itu tidak selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi adalah kehendak Allah Taala. Kalau Allah Taala berkehendak kamu tak akan kaya, tak kayalah kamu. Tetapi bukan kata menolak aspek kasab dan ikhtiar tadi. Kita tetap kena ikhtiar, kita tetap kena kasab. Tapi akidah kita begitu. Kehendak Allah Ta'ala telah ditaksis semenjak azali lagi. Ini kena mengaji bab akidah lah pula. Saya masukkan sikit di sini. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Maka sayugia. Bila dua ayat tadi orang mari, maka sepatutnya bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya selama-lamanya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Jadi orang berakal, orang yang berfikir, sepatutnya dia kena ujub, kena heran kepada Allah Ta'ala yang mengurniakan, yang bagi limpah kurnia kepadanya dan kemurahannya. Kerana mengurniakan ia baginya. Kenapa kita kena ujub pada Allah Ta'ala? Kerana mengurniakan ia baginya, mengurniakan nikmat-nikmat tadi baginya, bagi orang yang dapat nikmat tadi, akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya, memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala bagi dia. Kita kena heran kepada siapa? Kita kena ujub pada Allah Ta'ala itu sendiri, yang memberi petunjuk ia baginya kepada ibadah. Allah Ta'ala yang lorongkan kita jalan-jalan ibadah, mari nak menuntut ilmu, nak semayang tahajud dan sebagainya. Allah Ta'ala yang lorong pada kita. Jadi kita kena ujub pada Allah Ta'ala kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Tak ada asbab, tak ada ikhtiar, tak ada apa pun. Mana kita niat lebih kurang macam tu saja. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia. Menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia. Dikala orang lain sedang tidur, Allah Ta'ala yang lorong kita untuk bangun, berambil ismayang, duduk atas tikar sejadah. Nampak terang-terang situ. Dalam buku taklim ni dia ceritakan satu orang hamba yang baru dia beli. Kemudian hamba itu bangun malam, tuan dia duduk perhati, duduk tengok hamba tu berdoa, Ya Allah, wahai Allah, demi cintamu kepadaku, Ya Allah, kau tunaikanlah segala hajatku bagian. Maka tuan dia duduk perhati belakang tembok. Tuan dia tegur, hei hamba aku, jangan kamu berdoa begitu. Sepatutnya berdoalah begini, demi Tuhan,
wahai Tuhan, demi cintaku kepadamu. Jangan sebut demi Tuhan yang demi cintamu kepadaku. Sebut demi cintaku kepadamu, wahai Tuhan. Maka hamba perempuan tadi, dia herdik balik. Oi Tuhan aku, dia kata, kalaulah Allah Ta'ala tak cintakan aku, nescaya Allah Ta'ala tak tidurkan kamu di waktu tahajud, dan Allah Ta'ala bangunkan aku di waktu tahajud. Jadi Allah bangkitkan aku di waktu tahajud, lorongkan jalan untuk aku bangun pada waktu tahajud, itu tanda cinta Allah kepada aku. Jadi pun kita kena fikir macam tu. Allah lorongkan kita jalan mari menuntut ilmu. Allah lorongkan kita bagi taufik untuk jaga solat jemaah 5 waktu. Bangun tahajud walaupun 2 rakaat satu hari pun, itu adalah kerana pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ujub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, dan memberi petunjuk ia baginya kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan unsur dan ikhtiar, dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia yang lain daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilannya. Jadi jangan kita query pula, kenapa orang itu sepanjang tahun dia dapat taufik bangun tahajud, aku tak dapat tahajud. Jangan query. Itu semata apa? Semata-mata keadilannya. In tu'azzibuhum fabimahdil adil, in taghfir lahum fabimahdil fadl. Dia kata, kalaulah Allah Ta'ala memberi azab kepada manusia, itu semata-mata sifat keadilan Allah Ta'ala. Dan sekiranya Allah Ta'ala mengampunkan mana-mana manusia, itu bimahdil fadl, itu semata-mata disebabkan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.